Keadaan kesihatan pelakon Along Azandi yang kini ditidurkan sejak petang semalam susulan pendarahan di bahagian perut masih bergantung kepada keputusan prosedur skop yang dijalankan oleh pihak hospital pada pagi tadi. Menurut laporan harian Metro, isterinya, Hamidah Muhammad Yatim memaklumkan prosedur memasukkan kamera itu dilakukan bagi mengenal pasti punca sebenar pendarahan sebelum sebarang rawatan lanjut dapat diputuskan oleh pasukan perubatan. Sebelum kita teruskan, marilah kita doakan semoga Along diberi kesembuhan segera. Buat masa sekarang, doktor memaklumkan Along berada dalam fasa kritikal. Pagi tadi Along sudah jalani prosedur skop untuk kesan punca pendarahan. Kami sedang tunggu perkembangan lanjut. Sekiranya prosedur ini tidak berjaya, doktor maklumkan akan teruskan dengan pembedahan, katanya kepada portal berita berkenaan. Sebelum ini, media melaporkan keadaan Along berada pada tahap kritikal sehingga memerlukan beliau ditidurkan bagi membantu menstabilkan tubuhnya yang lemah akibat kehilangan darah dalam perut. Along atau nama sebenarnya Muhammad Azandi Muhammad Aziz dimasukkan ke hospital sejak Jumaat lalu selepas mengalami demam dan batuk berpanjangan. Pemeriksaan lanjut mendapati doktor mengesyaki berlaku jangkitan pada stent di saluran hempedunya.